Pernah tak kau orang perasan, bila kita masak dumpling, dia mula-mula tenggelam. Tapi bila dah masak, tiba-tiba je dia timbul, macam ada majik, kan? Ni bukan sihir tau. Ada sains kat belakang ni. Ramai orang ingat bila dumpling timbul, maknanya dah masak. Betul ke? Dan kenapa mesti timbul? Rahsianya terletak pada prinsip Archimedes, satu hukum fizik yang dah beribu tahun dulu. Bunyi macam berat, tapi sebenarnya senang je nak faham. Masa mula-mula, dumpling tu padat, berat, density dia lagi tinggi dari air. Sebab tu dia tenggelam. Tapi bila kita masak, wrapper dia jadi lembut dan inti dalam tu mula mengembang. Yang paling penting, wap air dan gas dari inti yang masak tu terperangkap dalam dumpling. Gas ni buat dumpling jadi lagi ringan. Density dia dah kurang dari air. Bila density kurang, daya apungan jadi. Bila dumpling korang timbul, maksudnya ada gas dah banyak terkumpul dalam tu dan dia dah cukup ringan nak diapungkan air. Maknanya, dah masak lah tu. Sains ada kat mana-mana, termasuk dalam periuk dapur kita.